Tak ada apa-apa dah, trip dah. Okey. Betul lah. Jadi yang ni yang bermasalah, tengok dah trip. It starts with I don't know why, how hard you try. Terus saya akan cuba dengan yang rice cooker dulu. Okey, kita tengok trip tak. Okey. Okey. Rice cooker okey, tak ada masalah. Okey, tak masalah. Terbaik. Rice cooker okey. Okey. Okey, tak ada masalah. Okey. Di antara tiga ni yang mana kita akan check lah. Kita akan pecah-pecahkan. Okey. Yang untuk ni, yang untuk apa ni? Yang ni, ujung sekali. Ujung sekali yang ni TI yang freezer yang ujung sekali Extension pula untuk belakang. Oh, belah sana. Kat meja office. Kat meja office. Okey, kita cuba. Tak ada masalah. Okey. Cuma pasal kipas. Oh, bahaya ni kipas ni. Okey, terbaik. Okey, yang ni okey. Okey. Yang kedua kita akan test. Yang ni yang mana ni? Yang ni. Ni untuk sini kan. Kita akan test yang ni dulu. Dah. Okey. 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 Tak ada masalah Tak trip Okey, kita akan check satu lagi. Mungkin yang ni aku tak ada apa-apa dah, trip dah. Okey. Betul lah. Jadi yang ni yang bermasalah, tengok dah trip. Okey, yang ni untuk yang mana ni bang? Kawasan ni lah dah. Yang ni Okey, yang ni abang kena, kita double confirm lah sekali lagi Okey. Nyala. Okey. Saya tak buka switch lagi, cuma letak saja dulu. Tengok dekat sana dah trip. Okey, maksudnya yang ni dah bermasalah. Tengok dah apilah sebab trip kat sana. Okey. Yang ni bermasalah. Okey, kita akan angkat, lepas tu kita akan asingkan lah TI sana. Alhamdulillah, kita dah jumpa dah punca dia. Maksudnya peti ni dah mengalami kerosakan freezer ni. Okey, so kena tukar barulah, ataupun panggil orang repair PI. Cuba tengoklah apa yang rosak. Okey, yang lain tak ada masalah. Yang ni pun okey, peti ni pun okey, freezer ni pun okey. Okey, dah pasang dua, yang ni pun dah hidup. Okey, terbaik. Tak terus. Terbaik. Okey, di job kita settle. Alhamdulillah, lampu semua dah menyala. Okey, kita pergi tengok sebelah sana lah. Sebelah sana pun trip tadi, blackout. Okey, kita tengok nyala ke tak lagi. Okey, Alhamdulillah. Saya minta bukalah semua barang elektrik, aircon, lampu-lampu yang tak buka lagi. Okey. Alhamdulillah, semuanya function. Jadi betul lah, puncanya daripada PI sebelah sana. Okey, yang ni okey, terbaik. Jom kita